iPhone ni ada satu je masalah yang dia tak upgrade daripada dulu. Dan Abang Mirul rasa dia masih ketinggalan berbanding dengan Android. Dia punya fast charging. Awak tahu tak, fast charging untuk iPhone ni dia dah boleh cecah sampai 20 watt dan paling tinggi pun mungkin Abang Mirul dengar dia boleh cecah sampai 35 watt saja. Sedangkan Android dia dah boleh support sampai 90 watt, sampai 120 watt. So Abang Mirul rasa dia masih lagi macam lambat lah. Setahu Abang Mirul, Android yang paling lambat sekali charging speed dia adalah Google Pixel tau. 35 watt. Itu pun dah ada yang dia upgrade sampai 45 watt. So kenapa iPhone masih nak kekalkan charging speed yang just 20 watt, 35 watt? Abang Mirul rasa 35 watt dengan 20 watt ni dah tak relevan tau sebenarnya untuk iPhone. Tak tahulah kot dia nak jaga dia punya battery health ke apa ke, tapi mungkin tahun depan iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max awak dah boleh upgrade at least 45 watt, 50 watt. Abang Mirul rasa okey kot. So macam mana pendapat awak? Awak rasa sebagai pengguna iPhone, adakah awak okey dengan charging speed hanya 20 watt ke 35 watt ni? Kalau awak okey untuk adapt, Abang Mirul rasa okey lah. Tapi kalau awak pengguna Android sebelum ni tiba-tiba nak pakai iPhone, mungkin awak akan rasa macam charge handphone iPhone ni dia macam lambat sikit. Awak cuba komen kat sebelah, apa pendapat awak?